Astaghfirullah, saya salah dengar ke? Apa khabar semua? Sebelum ni, Menteri KPKT Ngah Koming suruh rakyat kena bersyukur kerana menikmati subsidi minyak. 等下你们回家打油，打油的时候要讲感恩。 Sekarang, Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga mahu rakyat kena rasa bersyukur. Hari ini kita bersyukurlah. Kita bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Itu dituntut kita untuk bersyukur. Saya ingin bertanya, bersyukur apa? Bersyukur kerana harga minyak naik? Atau bersyukur kerana harga diesel RM6.72? Bersyukur kerana kos sara hidup kian meningkat? Ataupun bersyukur kerana kita masih surviving? Stabilkan ekonomi, jaga keselamatan negara. Itu merupakan tanggungjawab kerajaan, tanggungjawab korang. Ini bukan sedekah tau. Bukan alasan untuk kamu minta rakyat bersyukur. Yang patut bersyukur adalah korang. Koranglah kena bersyukur kerana rakyat bagi undi pada korang. Jangan tak waras. Rakyat adalah bos korang. Koranglah cuma dipilih untuk mentadbir urus kerajaan.